Salam buat semua. Saya kali ini berada di Krabi, Thailand. Hotel pilihan kali ini ialah Amarin Vogue Krabi yang terletak di pantai Tubkak, 17 km dari pusat bandar Krabi. Bilik yang kami dapati terletak di tingkat atas bangunan ini. Ianya luas dan juga selesa. Dari bilik air, anda boleh menjenguk pemandangan di balkoni menerusi jendela yang terletak di sebelah tap mandi. Balkoni yang kami miliki tidak mempunyai pemandangan laut. Dari sini kami dapat melihat halaman hotel yang hijau dan juga bertingkat. Sekumpulan ikan koi ini menjadi tarikan penginap. Setiap pagi, pengunjung dibekalkan makanan agar ianya dapat diberikan kepada ikan-ikan di sini. Berbeza dengan hotel bersebelahan, tapak hotel ini berbukit. Maka terdapat banyak anak tangga dan kolam mandi bertingkat dibina disesuaikan dengan tanahnya yang agak rata. Seni binanya pula bertemakan seni bina Lanna yang berasal dari utara Thailand. Taman di hotel ini kaya dengan tumbuhan dan juga bunga-bungaan beraneka warna. Di tepi pantainya terletak sebuah restoran bertemakan masakan Itali. Persisiran pantai di sini sangat landai dan panjang. Di tengah-tengah laut, kelihatan pulau-pulau kecil. Salah satunya adalah pulau terkenal iaitu Pulau Hong. Pantai di sini sangat sesuai untuk menikmati pemandangan matahari terbenam. Senja di sini adalah yang terindah yang pernah saya nikmati.